Hai guys, hari ni aku nak review movie Timur, sebuah filem Indonesia dari Iko Uwais. Arahan pun dari beliau dan juga dia sebagai pelakon utama. Masa aku tengok trailer, mula-mula keluar hari tu, aku agak impress lah bila mengetahui filem ini adalah arahan sepenuhnya daripada Iko Uwais. Jadi bila ia adalah daripada production dia sendiri dan juga filem ini diinspirasikan daripada kisah benar, so aku tertarik untuk tengok. Jadi memandangkan ia berdurasi 1 jam 43 minit, jadi aku rasa untuk cerita yang macam tu cukup lah. Dan bila aku pergi tengok, dan aku boleh simpulkan dari segi aksi, koreografer, scene fight dia memang tak boleh kita nafikan sebab dia memang expert dalam macam martial art semua tu. Siapa-siapa yang pernah tengok filem yang lakonan daripada Iko Uwais, tak kira dari Indonesia ataupun daripada Hollywood sendiri, kita boleh tahulah dari segi aksi dia memang kita tak payah petikaikan sebab memang dalam ni pun sangat-sangat power lah bagi aku. Cuma bila dia buat storyline mengenai bonding antara adik-beradik, aku rasa benda tu tak sampai. Aku tak sure Iko Uwais sebagai pengarah, mungkin dia agak kurang mahir dalam scene yang ataupun storyline yang sebegitu. Jadi bila dia buat dia nak cuba, dia sebenarnya tak sampai tu sebab mungkin scene dia terlalu sikit untuk bonding 3 orang adik-beradik. Kalau ikutkan 2 orang adik-beradik betul, 1 tu bukan, iaitu Timo, Apollo dan juga Sila. Timo dan Sila sahaja yang berjaya menjadi askar dan Apollo sahaja yang menyertai ketua pemberontak di satu kampung tu lah. Dan pemberontak tu lahir dan wujud disebabkan ada satu kes dahulu, pernah ada satu kejadian mereka, ada satu penduduk tempat tu dibom, dan so ketua dia menyebarkanlah kata semua yang mati ketika itu ditembak oleh pemerintah, iaitu kerajaan Indonesia sendiri. Jadi di situlah wujudnya kumpulan pemberontak dan mereka berjumpa dengan sekumpulan penyelidik. So di situlah, ketika itulah mereka ditahan dan dikepung ketika mereka sedang berehat di rumah waktu malam ketika itu. Jadi bila dia nak cerita tentang adik-beradik Iko Uwais dengan adik-beradik dia lain, benda tu bagi aku tak sampai. Yang lain tak ada masalah dari segi storyline, aksi, macam aku cakap tadi, memang kepakaran dia tak ada masalah. Cuma aku rasa benda tu tak sampai bila dia nak buat penceritaan antara adik-beradik tu yang dianggap seperti keluarga, kan. Cuma ada satu scene tu aku sebenarnya macam tak logik tau. Kalau korang tengok dan dah tengok, ada satu scene tu Timur tersempak dengan Apollo, sedangkan ketika itu sedang suasana boleh dikatakan tengah suasana perang sebab Timur dan askar-askar komando yang lain sedang dalam misi penyelamatan. Dan Apollo sendiri
takkan tak tahu yang Timur mungkin dah jadi askar. Tapi kalau ikutkan, diorang dah terpisah. Tapi Apollo sendiri pun tahu yang ada askar dah masuk dalam kawasan hutan diorang. Jadi bila Timur datang sebagai askar, takkan Apollo, adik dia sendiri, tak boleh nak expect benda tu. Jadi bila pertemuan diorang dan watak Timur tu cuba macam nak menghidupkan suasana, benda tu macam tak logik bagi aku. Seolah-olah macam Timur jumpa adik dia Apollo tu tiba-tiba nak mesra. Kalau korang tengok, korang akan rasa pelik. Sebab suasana nak buat scene tu bagi aku tak ada masalah. Cuma situasi ketika itu adalah situasi berperang. Jadi bila dibuat scene tu, aku rasa macam agak tak logik. Jadi macam yang aku cakap tadi, dari segi aksi ikut Wise mungkin expert dalam tu, tapi bila nak buat penceritaan tentang bonding antara adik-beradik dalam untuk jadikan satu keluarga tu, benda tu tak sampai. Jadi aku rasa scene tu pun dah pelik. Bila dah pelik, setiap kali keluar scene adik-beradik tu, aku rasa macam benda tu tak sampai dan tak lengkap. Sebab diorang terpisah. Jadi perpisahan tu dia tak cerita detail. Jadi sebab itulah aku kata benda tu, penceritaan adik-beradik diorang itu bagi aku tak sampai. Tapi dari segi storyline, memandangkan diinspirasi daripada kisah benar, so aku rasa tidak ada masalah lah. Dari segi aksi, memang orang kata power lah. Kan, memandangkan mungkin ikut Wise sendiri yang mengarahkan untuk aksi koreografer dia. Jadi aku rasa tak ada masalah lah untuk itu. Cuma yang macam aku cakap tadi, masalah dari segi penceritaan adik-beradik, aku rasa benda tu tak sampai. Tapi memandangkan ini adalah filem pertama daripada Iko Uwais sendiri, so mungkin akan datang boleh buat cerita yang sebegini, cuma kena memperbaiki untuk kalau nak buat cerita adik-beradik. Olahan tu bagi aku sangat-sangat penting lah. Bila olahan dia dalam satu elemen tu agak tak memuaskan, jadi benda tu tak sampai. Tapi memandangkan dia power dalam cerita aksi, jadi benda tu bagi aku agak seimbang lah. Bagi aku seimbang. Dan aku masih lagi boleh terima cerita dia, memandangkan cerita ni adalah cerita aksi, dan juga filem ini didukung oleh Tentera Nasional Darat Indonesia. Kalau tak silap aku lah, aku tak ingat nama full dia. Jadi untuk pada korang yang dah tengok, korang rasa macam mana? Korang rasa puas hati cukup 1 jam 43 minit ataupun ada benda-benda yang rasa yang boleh dia perbaiki dari segi storyline ataupun mungkin skrip kena lebih strong. So, jangan lupa komen dekat bawah tengah aku review movie yang akan datang. Bye!